Assalamualaikum. Okay, ini adalah trip pertama kali naik Gunung Angsi. Trip terjah Gunung Angsi. Jom kita naik atas. Kat atas, nak naik atas. So lagi kat bawah. Apa ambil angin dulu. Trek agak basah sebab semalam hujan ini kita terjah. Gunung Angsi. Selalu naik bukit. Sekarang gunung lah. Level gunung lah. Pening ya. Okay guys. So bila first time ni adalah banyak rehat juga. Apa dia? Okey ke begini tak. Tak ada apa. Tak warm up terus naik. Ni lah balasan dia. So okey lagi. Dia banyak game tu. Anchor guard kan ada. So kita baru sampai kat sini kat checkpoint. Sebelum ni kita tengok dalam YouTube ataupun TikTok So kita tengok ni lagi ni. Take five. Aduh. Okay, ni sebelum ni kita tengok orang jalan nak naik ke apa? Mana tu? Bawah jalan tu nak naik ke Pilah tu. Jalan kita lalu tadi lah. Ni terus dah kan? Anjing. Ni bosok bulldog tu. Tapi dia tak kacau orang. Tuan panggil, duk. Apa tu? Hiking. Kita naik ke sifat. Santai je sifat tu pun. Santai. Masak air atas boleh. Bawa air tu apa tol kecil kan. Bawa air kosong lah. Masak air kat atas kopi. Yelah kopi yang saya teringat kan kontak. Musim durian kan? Durian kan. Durian. Baru nak masuk 4 kilo. 3 kilo. Buat 4 kilo ke 3 kilo? Tadi dah 3 kilo. Ni? Oh 3 kilo? Dah kita pun aku. Aku ni pun aku tak percaya. Masuk ni GPS ni lari kita kan. Itu je kena 12 kilo. 12 kilo. Asal 12 kilo tu pun naik. Okey, aduh. So kita rehat sekejap
So kita nak naik ke atas dulu. Kita daripada bawah sana. Dah dekat dah ni. Lagi 200 meter kot. Sampai lah. Rehat jap. Kita rehat jap. Okay, take file lagi. Tiba-tiba jumpa signboard ni. Jauh, dah nak sampai. Sikit lagi. So sekarang ni kat trek landai. Dah 4 kilo. So dah dekat sampai dah rasanya. Sikit lagi. Okay, dah nak sampai dah. Sini ke? Ni? Jom turun. Okay. So dah sampai dah. Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai dekat ni Gunung Angsi punya peak. So ni dia keadaan dia. Okey. Ni apa? Beirut. So ni view kat belakang. View gunung. NDN. Okey, ni sekitar dekat atas Gunung Angsi. Jom kita explore. Tunggu sini balik ke tunggu sini? Sini balik. Ni first time ni. Okay, dah selesai. Sekarang ni nak turun dah. Kita lari sikit lah. Turun mungkin boleh laju sikit lah. Boleh naik. Tapi kena hati-hati kat sebab jalan licin So sekarang ni on the way turun Turun cepat je. Sebab menurun kan. Okay, kita tunggu partner kat atas lagi. Kat atas lagi. Okay, masih lagi menurun bagi saya menurun lebih mencabar. So, kita nak jaga lutut. Kita nak ada injury So turun pun pelan-pelan je lah. Okey, alhamdulillah selesai juga terjah Gunung Angsi selesai, alhamdulillah. So sekarang ni tinggal rehat sekejap, lepas ni nak balik lah. Ada video selanjutnya. Bye bye.